Dah lama melabur dalam hartanah tapi keuntungan masih biasa-biasa. Mungkin dah tiba masanya untuk ubah strategi anda. Jom saya kongsikan 3 cara berkesan untuk tingkatkan pulangan. Jangan hanya fokus pada lokasi popular, cari kawasan yang sedang berkembang pesat. Kawasan yang bakal menerima pembangunan besar seperti MRT atau pusat komersial boleh melonjakkan nilai hartanah anda. Jika selama ini anda hanya menyewakan rumah secara bulanan, pertimbangkan sewa jangka pendek seperti AIN atau co-living. Pulangan boleh lebih tinggi jika dibuat dengan betul. Jangan hanya fokus pada hartanah kediaman. Hartanah komersial seperti kedai dan pejabat boleh memberi pulangan lebih stabil dan jangka panjang. Strategi lama mungkin tak berkesan dalam pasaran hari ini. Ubah cara anda melabur dan lihat hasilnya. Jangan lupa like, share dan follow untuk lebih banyak tips pelaburan. Ada soalan atau topik yang anda nak tahu? Komen di bawah. Jumpa lagi di video seterusnya.